So ini kita nak cerita sikit lah update job yang ada kat workshop kita. Akhir tahun ni dah berapa bulan ni? Ni hujung-hujung Disember ni. Alright, kita nak update sikit job apa yang ada kat workshop. Okay, so ini kat belakang ni kita ada sebiji model W204 dengan enjin M271 lah. Alright, so kereta ni datang kat kita orang dengan isu bila start pagi, enjin dia bunyi kasar lah. Untuk korang pengguna-pengguna W204, enjin M271 memang ada satu common issue lah. Kalau korang start kereta korang pagi-pagi, enjin bunyi kasar semacam, alright. Selalunya punca dia daripada mana? Jom, ni adalah set timing chain dia. Selalunya punca bunyi tu kalau start pagi tu datang daripada sprocket ni. Okay, kat isi dalam dia ni berbunyi lah, alright. Dan kereta ni lah, bila kita dah buka, kita dah confirm kan start pagi memang bunyi tu datang daripada cam sprocket lah. Ni kereta ni tengah tunggu update daripada customer pula. Dan kat belakang ni kita ada W211. Okay, so customer datang kat kita untuk buat full check kereta ni, nak tengok berbaloi tak berbaloi, dia nak repair balik lah. Okay, so bila kita dah buat full check, ada leaking sana sini apa semua, wear and tear punya kita bagi kat dia, absorber. Tengok ni, kita dah buka absorber dia. Okay, kita dah bagi quotation dan customer ni dah proceed lah. So ni enjin V6, so dia datang untuk buat valve cover dululah, right? Valve cover dengan suspension dululah, bagi sedap bawa, bagi tak ada leaking dulu. Yang lain-lain tu dia KIV dululah, tak ada masalah. Alright. Then kat belah sana, nampak tu? Tu gearbox geng, gearbox pun sama kat W204. Okay, tapi ini isu lebih kepada wear and tear bila kereta korang dah lebih 150,000, okay, dah 7 tahun, 10 tahun. Oil seal gearbox bocor itu memang boleh kata normal sebab kereta korang W204 paling-paling dah 10 tahun dah pun kereta ni, right? So kat dalam ni ada oil seal ataupun oil seal untuk torque converter lah. Okay, ni torque converter dia, right? So kerja oil seal tu untuk memastikan minyak tak keluar lah daripada torque converter. Sebab apa? Sebab torque converter ni dia berpusing, macam tayar korang juga, dia berpusing. Dan kerja oil seal torque converter tu untuk memastikan minyak tak terkeluar lah. Tapi benda tu material dia buat daripada getah. Okay, apa-apa barang material dia buat daripada getah. 10 tahun korang dah pakai kereta orang 150,000, memang dia akan keras dan dia akan start leaking lah. Okay, macam kereta ni bila kita dah turun gearbox, kita advise owner untuk tukar sekali lah dengan flywheel oil seal lah. Okay, ni benda basic ni. Turun gearbox untuk buat leaking, tak kisahlah buat flywheel oil seal ataupun torque converter. Salah satu bocor, kita advise buat dua-dua sekali jalan. Torque converter buat, flywheel oil seal buat. Kalau flywheel bocor, buat flywheel, buat torque converter sekali. Sebab apa? Sebab bila dah turun, benda tu duduk sekali jalan. Okay, boleh buat sekali jalan. Dan upah dia masih upah yang sama lah. Okay, kalau buat dua kali upah. Benda, barang dia boleh buat sekali jalan je sebenarnya. Ingat kan? Kalau buat flywheel oil seal ataupun torque converter, tak kisahlah salah satu bocor, kita advise tukar dua-dua sekali. Sebab benda tu bila dah turun gearbox, dua-dua part tu kita boleh access untuk tukar sekali jalan. Sebab tu kita advise buat sekali jalan.